dan salam sejahtera. Saya Ku Iskandar Azim bin Ku Ismadi, wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh, ingin membawa anda menyelusuri dunia penuh hikmah dalam sebuah karya yang cukup menyentuh hati. Buku pilihan saya pada kali ini ialah buku Jalan ke Puncak, hasil karya Juri Durabi, sebuah karya yang telah membuka mata dan menyentuh jiwa saya. Menurut saya, Jalan ke Puncak mengisahkan tentang watak utama Laiman yang berhadapan dengan ketidakmahuan melakukan kerja yang mendapat gaji tetap. Sebaliknya, Laiman memilih untuk menjadi usahawan. Kisah ini membawa saya menyelami tentang sikap ingin mencuba dan mendalami bidang baharu. Sikap ini juga menunjukkan perjuangan diri yang penuh usaha dan gigih. Bahasa yang disampaikan sangat indah dan mudah difahami oleh seluruh pelajar. Daripada buku ini, saya belajar bahawa sikap gigih amat penting dalam kehidupan. Sebagai pelajar, saya amat tersentuh hati apabila watak utama Laiman berhasil menjadi usahawan ikan air tawar dan lebah madu demi tujuan untuk meraih masa hadapan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ia membuatkan saya berfikir, jika dia boleh berjaya walaupun dalam keadaan yang susah dan gelisah, mengapa saya tidak? Akhir kata, novel Jalan ke Puncak bukan sekadar sebuah cerita. Ia boleh menjadi cermin kepada anak-anak muda untuk meraih masa hadapan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ia adalah satu penyuluh kepada masa depan. Saya menyeru rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana ia boleh mengajarkan kita erti perjuangan dan pengorbanan supaya kita tahu meraih kejayaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia harus diperjuangkan kerana kejayaan merupakan sebuah benda yang amat bernilai. Sekian sahaja bicara saya. Ingat, bacalah buku setiap hari agar kita dapat membuka minda dan membina bangsa ke arah yang moden dan lebih berbudaya. Sekian, terima kasih.